saya bebal melukis. Tapi hari ini saya boleh melukis kereta api, saya boleh melukis rumah, saya boleh melukis jetty boat dan juga kereta idaman. Perbezaan dia tu sungguh ketara lah dari segi perspektif yang telah diajar. Sebab saya tak suka melukis, tapi bila kod khusus ni saya jadi berminat untuk meneruskan lukisan tu. Sebab salah satunya hasil yang kita lihat tu, saya tak sangka lah saya boleh buat. Tapi akhirnya dia jadi objek yang betul-betul benda tu. Contoh, saya lukis botol, jadi botol. Sebelum ni lukis botol, dia jadi benda lain pula. Jadi tayar. Dengan teknik yang betul yang telah diberikan oleh Dr. Rozaimi, akhirnya benda tu menjadi objek yang sebetul-betulnya. Dan bagi saya benda ni bagus, harus diteruskan untuk mengkreatifkan lagi, sebab setiap manusia tu dia kreatif sebenarnya, cuma mungkin masih tersimpan, mungkin masih terpendam. Kita kena keluarkan kreativiti itu dari dalam diri, terutamanya kepada pengajar lah. Seperti kami memerlukan visual untuk menarik minat pelajar supaya diorang lebih fokus dan lebih tertarik dengan pengajaran. Bagi saya level yang agak bagus dan agak tinggi jugalah, dan dia boleh mengalahkan AI, sebab otak manusia yang berfikir. Sebelum ni saya sebenarnya tak berapa nak melukis ataupun membuat satu visual di atas kadang kita buat lukisan ni kita kena ada teknik, dan saya dalam sepanjang 3 hari ni kebanyakannya saya belajar visual ni menggunakan app lah, SketchUp dan whatever, melalui komputer dan sebagainya. Tapi di sini dengan freehand ni, saya rasa ia salah satu benda yang terbaik sekali, sebab dia menunjukkan satu skill freehand saya lah. Dan penambahbaikan adalah tempoh selama 4 hari ni betul-betul membuatkan saya tahu apa, ataupun dia lebih kepada seginya freehand teknik. Sebelum ni saya tak pernah buat freehand ni. Nak katakan kita buat perfect tak adalah, tapi dengan apa pembelajaran yang dibuat di sini, menggunakan kaedah point dan garisan lurus dan sebagainya, memang menarik sekali lah. Terutama bila kita nak buat garisan lurus tu, sebelum ni saya buat garisan memang bengkok, tapi bila adanya kelas-kelas visual macam ni, dalam tempoh 4 hari saya boleh buat garisan lurus tu nampak seperti menggunakan pembaris lah. Jadi ini salah satu benda yang sepatutnya kita pelajari untuk kita meneruskan teknik-teknik freehand ni, untuk kita belajar secara efektif lah, ataupun lebih sesuai kita panggil technical drawing tu, dengan asasnya pada satu kertas A4 lah. Kalau tak, sebelum ni kita gunakan teknologi semua kan, tapi ini dengan menggunakan pensel dan juga pensel yang diberi tu, lakaran tu agak amat menarik lah untuk kita belajar, untuk benda yang sesuatu kita boleh imajinasikan lah. Saya rasa ini amat terbaik sekali lah.